kita bersama dengan Abang Tan daripada Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Kedah. Di sini kita berada di apa bang? Kota nama? Kota Limbung. Kota Limbung. Di sini pernah berlakunya pertempuran di antara orang Bugis dengan orang Kedah. Di antara Datuk Emperani dengan Raja Kecil dari Siak. Okey bang, boleh ceritakan apa yang berkaitan dengan kota ni? Okey, untuk pengetahuan semua yang mungkin kata yang menonton video ini, kita berada di kawasan Limbung atau Pak Limbung sekarang ni. Pada satu ketika dulu pernah jadi satu perbalahan di antara daripada adik dan abang, iaitu Sultan Wajua dan juga Sultan Ahmad Tajuddin Halim I, marhum Limbung dengan marhum Kota Star. Dan Sultan Wajua telah meminta pertolongan daripada Datuk Emperani, iaitu adik ipar dia, disebabkan adik dia Tengku Aisyah berkahwin dengan Datuk Emperani. Dan Sultan Ahmad Tajuddin Halim I berkahwin dengan anak Raja Kecil. So jadinya terjadilah perbalahan dan tak bantuan di antara dua-dua belah pihak, Bugis dan juga Siak. Dan di sini ada tampak pertempuran dia yang sebenar. Ada yang mengatakan Datuk Emperani bertempur di Kuala Muda. Itu salah. Disebabkan dalam Tupas An-Nafis sendiri pun menyebut di mana kata orang Bugis bermarkas di Alor Bentagor di kawasan Limbung dekat dengan kota ni. Ni semua. Dan untuk makluman juga, sampai sekarang ada sakit-baki orang Bugis dalam ni yang cuma tidak dinyatakan. Masih lagi berada dalam negeri Kedah. Cumanya dia mungkin kata dari segi pembawakan masyarakat itu kita kurang nampak disebabkan pengaruh dia dah duduk di Kedah kan lama. Jadi macam tak nampak lah kita Bugis tu kata. Tapi ada keturunan Bugis yang berada disebabkan perang-perang yang lepas, iaitu ketika sekitar 1771. Dan juga surat di mana kata Sultan Muhammad Jiwa pernah menulis surat kepada Edward Morton atau Edward Morton tak salah saya, seorang British, yang mengatakan Datuk Emperani akan disimpan bersama dengan adindanya Tengku Aisyah di depan pintu makam Dua Jelanggar di Kota Langgar yang berada tak jauh daripada sini. Jadi inilah tapak pertempuran diorang dan inilah kubu Kota Limbung di mana jadi saksi kepada pertempuran antara Bugis dan Kedah dan juga Siak. Okay. Macam dekat Kota Kedah. Ni Alostar mana bang? Di mana? Kalau kata kau nampak kata Nara Alostar tu, itulah Alostar. Alostar. Alostar tu yang kat situ lah. belah sana. Situ. Saya nampak tu ada utara kan. Boleh masuk. Ada kubur sini. Kubur. Dalam. Tengok cabut. Ya Allah. Perangai buruk lah. Ui, tajam lah. Ui, batu nisan Aceh. Ya. Ya Allah. Dia orang cabut. Asalnya dia kecilkan dulu dalam tu macam-macam petai dia orang cabut. Ya ha? Sebab biasanya tanah orang kan. Betul. So tidak lama lah. Ini Aceh abad 15. 15 ya? 16 17 tu lah. Dia sama macam dalam makam Jelanggar. Cuma ni dia dah haus dah, dia tak ada pembukaan. Ada dua Dia sepasang. Tu kan? Tu sepasang. Oh, dia set. Depan ni ada satu makam lagi. Makam Tok Derga. Nanti abang nak pergi office kan? Kota Limbung. Kalau tengok nasi. Oi. Tak jaga eh? Tak jagalah sini tempat Limbung. Dia orang kata candi, dah bukan candi sebab dia dah seluk rifle, senjata tu. So dia bukan candi, ni adalah kubu. Ni lah kubu orang Melayu yang boleh nampak dilihat di kawasan belah Limbung, dan kubu orang Melayu Kedah lah. Untuk ada Kedah di sini kan. Untuk nak apa ni, dan kubu ni tembok ni dia merata, dia sampai ke Langgar. Ke Pekan Langgar. Tu nampaklah dia kesan dia lah yang masih lagi ada ni. Ni. Ni lah tempat rifle ni. Mana ada lubang tu. Mana ni? Atau yang ni? Dia kata dia lubang ni, dia lubang 3 segi. Kalau lubang 3 segi tu tempat rifle. Dekat luar ada lah. Side belah sana. Ada? Wah, ni masa tu ke candi je.
Dia orang sini tak bukan kita sini. Sini payah nak ada air Melayu. Ha. Sebab dia punya permintaan pun baru Yalah. Tak. Sebab tadi tu. Asalnya tidak ada binaan. Produk lah. Ni tu dia punya tu. So dia rasa dia nak lepas ada apa tiga tu kan tepat apa dia kena kali tiga. So dia punya dia bukan di sini sampai ni sampai sana atas tempat kita lalu tu adalah batas kota. Batas kota ni. Sebab dia orang kota tu dia orang Ni segi 4 je lah bentuk dia. masa gempat. Boleh ambil. Dia nak jadi macam apa? Bastion Santiago. Tapi tak sama. Sebab dia ni macam hal ni dia tu dia macam dia original Malay punya bastion dia. Dia punya penjuru kota. Kota. Ah, Sini boleh lah dikatakan kat sini orang Bugis kurang. orang Bukit Perang sebab okey. Kenapa kami terus mengatakan kat sini kata orang Bugis berperang? Sebab Daim Perani kok mana pun dia kena simpan juga dalam kejalangan kerana dia adalah adik ipar kepada Sultan Mahmud Johor. Ada yang mengatakan kata simpan dekat sidang kiri lah apa tu saya tak pasti. Tapi kami mengikut kepada data di mana kata ada surat dia. Di mana Sultan Mahmud Johor telah pun mengarahkan apa makam ataupun jenazah Daim Perani dengan masyarakat pula ada di dalam makam. Ada surat lah. Ada surat kat sini. Haji tak sampai sini. Haji sampai ke The Star je. Tapi Daim Perani kat sini. Angkat di sini Dia orang bergaduh kat sini. Bertelagah, bertekor yang amat kata kan. Berbom sana, berpeluru sini, kat sini. Tapi untuk Raja Haji, untuk second perang, Kuala Kedah dengan Alostar saja. Dia tak sampai sini. Tapi Daim Perani dah sampai sini. Oh ni. Okey, dah.